Rosman dan juga ikon Dewi Cyber kita iaitu Phoenix Diana. Jadi kalau kita boleh lihat kat sini, inilah dia gambar Diana bersama dengan kostum yang sering dipakai setiap kali membuat persembahan. Betul. Sayangnya ni tak nampak tengok Diana pakai kostum tu. Sebab sekarang ni biasanya memang sebelum hari persembahan memang akan hantar dekat trailer untuk aktif. Kita sebab Sabtu ni nak buat persembahan ni, kita ada lebih kurang beberapa hari je lagi. Jadi macam biasalah, setiap kali bersama dengan ikon Dewi Cyber mesti ada cabaran yang kita orang akan lakukan. Tapi apa pula cabaran untuk kali ini? Sebelum tu, apa kata kalau kita dengar dulu apa kata followers Diana ni tentang diri dia. Saya rasa dia seorang yang walaupun dia lemah lembut, muka dia nampak manis, tapi bila dia masuk gelanggang, dia jadi seorang yang garang. Dan lain daripada yang kita nampak lah, daripada sisi muka dia yang manis tu. So bagi saya, jantina bukan penghalang untuk kita, untuk wanita berjaya dalam bidang gusti yang selalunya diceburi oleh lelaki. Pastikan korang di sana di luar jadi seperti Diana. Jangan anggap kamu korang wanita tu tak boleh jadi seperti Diana, okey? Saya sokong Diana sentiasa untuk maju jaya, untuk membawa nama negara. Terima kasih. Tu dia kata-kata yang positif dan juga memberansangkan dari followers Diana tentang diri beliau. Diana sekarang ni, cabaran je. Kalau saya jawab bergusti, saya memang akan kalah. Tapi kalau yang ini mungkin kemungkinan saya boleh menang lah. Daripada 10 tu mungkin 8. Belagak betul sebagai Osman kan. Jadi kita akan gusti dengan. Jom. Ya. Boleh kita mula sekarang? Ayo, sedia. Tadi saya makan banyak juga. Kita sama sikit. Ya, betul baru ajak sini bersukan. Bersukan dulu. Okay, mari kita mulakan. Sebelumnya Siapa countdown ni? siapa yang nak kau ni? Semua bersama luar biasa. Apa yang tak biasa? Apa yang biasa bersama? Mana coach tadi saya dah belajar dari dia. Apa yang dia buat dia? Baik ini siapa? Daripada kuarter 5 dapatlah 1 diberi peluang. Sakit sebab saya tak ada masa nak pergi gym. Tadi coach saya cakap teknik dia kena rajin pergi gym. Dia selalu pergi gym, tangan tu akan kuat. Jadi senang lah untuk kalahkan pihak lawan. Saya tak ada masa sekarang ni. Nampaknya saya kena berehat dulu lah. Yes, lepas tu saya boleh pergi gym dan boleh jumpa dengan awak lagi sekali. Untuk strength training. Baiklah, dan kita pun dah sampai ke penghujung rancangan dan pihak kami kita nak bagi awak hadiah. Yang ini berupa wang tunai dari pihak produksi dan juga kita ada trofi anugerah ikon Dewi Cyber khas untuk awak. Terima kasih ya. Dan juga sijil penghargaan dari Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Ini Dana. Terima kasih Dana sebab sudi bersama dengan saya hari ini. Jadi kalau Dana nak bagi sepatah 2 kata untuk peminat-peminat Dana di luar sana, silakan. Untuk semua yang suka Dana daripada dulu sampai sekarang, Dana sangat hargai ikon persokongan dan teruskan untuk sokong Dana, dan Dana harap Dana akan terus memberikan lagi inspirasi. Ya, saya harap pun sama Dana akan memberikan
memberikan inspirasi kepada ramai lagi orang di luar sana. Jadi penonton semua, saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan saya Subin Osman dalam rancangan Dewi Cyber. Akan ada banyak lagi ikon Dewi Cyber yang menanti anda. Jadi kita jumpa di episod yang akan datang. Sebelum itu, jadilah pengguna media digital yang bijak. Assalamualaikum dan bye. Sebelum dewasa peluang memisahkan kita.